rumah apa, mesti ada kawasan yang tak bertile. Okey, contohnya macam ni lah. Contohnya kawasan belakang pokok dia pakai simen dan corak simen tu tak menarik. Tapi jangan risau, sebab masa sekarang ni produk-produk yang baru sekarang ni dia memudahkan kita untuk buat kita punya kawasan bersimen tu jadi lebih cantik tanpa kos yang tinggi. Macam mana? Kita boleh guna cat epoxy. Hari ni aku nak tunjukkan apa? Cat epoxy daripada IH. Dia berkala dan ada khasiat. Okey. Cat ni hampa just gaul je dan hampa tuang dekat kawasan simen tadi. So nanti dia akan bagi satu color yang menarik dekat lantai hampa. Dia main dengan pelbagai pilihan warna. Hampa nak warna apa? Dia sebut hitam, merah, kuning, kelabu, hijau, biru, semua ada. Yang aku ambil ni warna birch. Warna birch ni dia macam seakan warna grey lah, tapi dia soft. Dia main kali ni dalam banyak pilihan. Yang aku pegang ni adalah 1 kg. Tapi kalau kau sampai yang nak bubuh epoxy ni luas, boleh ambil yang 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg ataupun kita ada 20 kg. Selain daripada permukaan simen, jangan salah faham, atas tile pun kita boleh letak epoxy ni. Contohnya rumah apa, toilet rumah apa, lantai dia dah kusam, okey, dah ada pecah-pecah, retakan. So untuk nak ganti tile tu dengan tile baru agak mahal. Cara mudahnya letak epoxy tadi lah. Hampa letak lapisan epoxy atas tile yang pecah-pecah tadi. So toilet rumah apa akan jadi lantai yang baru. So nice dan jimat kos. Right? Hampa boleh dapatkan cat epoxy IH ni dekat kat sini dengan harga serendah RM20 je. So tengok sekarang, raya dekat, cantik dah rumah apa.